Hai guys, Assalamualaikum. Lama aku tak vlog sebenarnya. Aku sebenarnya sangat-sangat busy. So sekarang aku cuba korang teka kita orang berada di mana. Kat mana kita? Johor. Johor Bahru. Okay, actually sebenarnya aku pergi ke Johor ni sebab aku bawa mak aku pergi rumah adik aku. Saja melawat lah kan. So ceritanya semalam adalah 1 hari bulan 8, hari mengundi pilihan raya Negeri Sembilan. Aku pergi balik kampung, pergi mengundi. Lepas tu aku ambil mak aku, terus pergi ke Johor lah, actually ke Pasir Gudang. So semalam aku rentas beberapa negeri. Aku dari Selangor pergi ke Negeri Sembilan, lalu ke Johor melalui Melaka. So 4 negeri aku merentas semalam. Okay. So hari ni aku berada di Johor. Hari ni hari Ahad, 2 hari bulan Ogos. Tak tahu nak buat apa, so aku lah ajak lah anak buah aku, Erika dengan Laura. Kita nak pergi mana? Johor. Johor. Aku hari ni kita 3 orang je. Naila sebab aku ajak dia semalam nak pergi, tapi dia macam sebab hari Isnin, sebab aku balik hari Isnin, so hari Isnin pula dia nak pergi sekolah sebab dia tak nak ponteng, dia nak penuhkan dia punya kedatangan. Dia tak pernah ponteng. Kita nak pergi Johor, lepas tu kita nak pergi mana? Johor pula, kita nak pergi Sungai Negara. Lepas tu pergi mana lagi? Beli aiskrim. Beli aiskrim dekat mana? Baskin Robbins. Baskin Robbins. So, tak tahulah, kita nak tengok macam mana sekarang. Kita pergi Zoo Negara dulu. Cuaca agak, nak kata panas tak panas, nak kata mendung tak mendung. Hopefully cuaca baik. Tak apa, nanti kita bawa payung Kita bawa payung kalau panas kan. Kan ada payung kat belakang. Ada 2 payung. Tiba hujan ke? Orang harap tak hujan lah. Kalau panas sangat nanti kita naik lah dia punya bagi tu, kereta api tu kan. Kereta api? Kereta api dalam zoo tu. Zoo Johor yang tu. ada tu. Dapat nama tu. Cuba cakap sikit, cuba cakap hi followers. Okay, aku nak drive sekarang. Aku berada di on the way. Lebih kurang dalam 20 minit lagi akan sampai ke Zoo Johor. So kejap lagi aku sambung buat vlog. Johor dah. Buat sini. Tak sabar. Lama weh dia punya tu. Traffic light dia 100 lebih. Dia punya ni. Lah. Tadi 100 lebih, ni dah jadi 78 lah. 76. Tadi 115. Tapi lama lah nak tunggu. Dia lah kira macam satu. Aku dah naik berat. Tadi aku timbang berat aku 74. 73 point berapa tadi? 85. So sebab hari tu aku buat diet daripada tak makan nasi selama dekat 2 bulan dan aku lost about 5 kilos. So sekarang aku dah makan nasi balik, so berat aku dah naik jadi 73. Aduh. Kita dah sampai. Ke mana? Zoo Johor. Ke Zoo Johor. Ke Zoo Johor. Sini kena depan ni Hei. Nampak. Zoo Johor. Dah sampai dah pun. Ini mini mi. Buat vlog juga. Jom. Jom. Kita pergi beli tiket. Yeah. Excited gila. Ni tu yang Apa perasaan anda? Apa perasaan anda? Dah pergi. Dah pergi lah. Kita beli kat kios. Tiket beli kat kios saja, ada orang akan bantu. Ni tiketnya. Okey. Kita orang boleh bagi seorang satu. Bagi seorang satu Yang ni, ni. Ni dewasa. Dewasa. Ni. Mana mau je? Tak. Ni. Tengah. Scan kat atas. Terima kasih. Apalah adik. Okey. Kita ke Johor. Kita tu Zoo Johor. Bawa awak dia tu. Cantiknya air ni.
Agak berat. Mana merak? Oh tu sana. Sana ada. Sana saya melawak. Cantik, zoo ni well maintained sangat. Mungkin tak besar sangat. Kat atas sana masjid. Masjid Johor. Apa tu yang tidur? Apa tu? Tikus tebu. Relax kawan. Dia tidur lah. Hmm. Dia tengah relax. Siapa nak tengok sawah betik? Ni ular. Macam kayu. Macam Ish, kayu. besar Ular sawah betik. Ular sawah betik. Besar ni ular ni. Atas apa? Ular sawah betik. Ular sawah betik. Adik busuk sangat kenapa adik? Adik, kenapa adik busuk sangat? Dia kan mandi. Busuk. Tepi ni apa? Adik kenapa adik busuk sangat? Ha, dia tu. Angkat lompat dia busuk gila. Wallabi. Kapibara lah. Ada. Tapi pakai Kapibara, kapibara, kapibara. Soalnya yang tu mandi, panas-panas ni. Oh, santai-santai. Besar tu. Semua nak cakap miau. Comel lah kapibara ni. Oh, yang tu anak dia, yang ni mak dia kan? Mungkin Mak dia. lah. Besar kan kapibara sebenarnya? Agak besar yang kapibara sebenarnya. That's a rusa. Oh, tu banyak tu bawah ni. Oh, tu banyak. Berkumpul-kumpul tu. Kenapa awak berkumpul? Tempat belajar tu dulu ada banyak rusa. Kalau suara rusa ni tinggi, tadi dia diberi tu anak dia comel. Anak punya. Ada rabbit kat situ. Tu ada itik kan? Kat situ ada merah. Siapa nak ikut nak tengok keldai? Berat tau pergi ni. Ada merah. Ini macam bird cage lah, big bird cage. Tapi nak masuk dia ada berapa layer, takut birds, all the birds keluar kan. Tak ada. Bawah ni, bawah platform ni. Oh ni? Ha. Guys, ni binatang apa guys? Sumpah nak tahu ni binatang apa sebenarnya. Ni kita tak tahulah ni binatang apa. Ni binatang apa ni? Kita tengok muka Dia macam kapibara tapi campur rabbit. Capybara. Capybara. Okay, zoo ni tak berapa besar sangat lah kan. Dia macam, you know, like city zoo, kecil je macam tu. It's right smack in the middle of JB. Dia sebelah dengan masjid Johor dengan juga hospital. Masjid kat sana. Okay. So sekarang ni aku tengah duduk rehat kejap. Ni anak buah aku suruh aku jaga barang sebab dia orang nak pergi main playground. Dia orang main kat playground kat situ. Tu orang nampaklah dari sini je. Okay je. Monitor je dari sini. Sitting sis aku tengok memang banyak sitting kat sini. Banyak sitting. Walaupun zoo ni kecil, adalah haiwan dia pun okey, nampak well maintained. Nak kata binatang-binatang besar tu mungkin tak ada lah kan. Tapi tak apa, kita round dulu. Kita baru kat bahagian depan ni. Sekejap lagi kita round kat bahagian belakang sana. Kita tengok apa yang ada. Dulu aku pernah pergi satu masa dulu. Tapi aku rasa dia tak semacam ini.
tak semacam ini kan. Dulu taklah secantik ini. Dulu macam like normal zoo je. So kejap lagi kita pergi bahagian belakang sana, kita tengoklah apa yang ada. Comel weh binatang ni. Tak tahu binatang apa. Nama dia cerpelai Afrika. Yang ni adalah, yang ni comel. Tadi dia berdiri ni. Meerkat. Hello. Meerkat. Kalau lega. Buat apa ni? Allah. Buat apa kan? Berdiri tengok belakang pula. Itulah tu. Comel. Ha. Lepas tu yang ni apa? Yang ni Musa Genek. Mana dia? Oh ni. Atas Ish, ni. comel. Ni. Angkat tengok ni. Cantik Bawah gila dia ni. Tapi muka dia tak nampak. Oh tu. Angkat ni. Cantiknya dia. Ni dekat depan. Angkat. Dia tak makan. Weh. Ini apa ni? Angkat yang ni jalan. Ni apa nama dia? Aguti. Aguti. Agauti. Ada yang berjalan. Ni dia macam ni nama dia. Dia makan. Tiger. Harimau. Singa tak ada. Tidur dia, syoknya tidur. Tu dia. Tontok tidur ke tu? Tontok tu. Syoknya. Tapi dia macam seekor je kat situ. Weh, besar weh singa. Besar singa ni sebenarnya. Sedapnya syoknya dia tidur. Semua tidur sebab haiwan ni adalah haiwan yang nocturnal. Aktif malam. Yang ni apa? Ni apa? Belum. Singa Afrika. Ni apa? Angkat. Yang ni tak tahu. Dia kat sana. Monyet kot. Monyet kan suka panjat-panjat. Tak ke tak ada lagi? Tak ada lagi. Kawasan ni luas weh. Kita tengok ni. Sekejap aku pakai 0.5. Ni 0.5. Kawasan ni memang luas gila. Ni ada platform nice. What? Singa? Mana dia? Ni, sini. Dia kaki nampak. Oh, kaki dia. Nampak kaki je. Nampak kaki. Nampak kaki. Kalau kau perasan haiwan-haiwan liar ni, haiwan-haiwan pemangsa mostly akan tidur siang. Malas. So, Dia malas. dia malas ke dia sebab dia memburu malam, dia aktif malam? Dia malas. Yalah, tidur Sekarang pagi dia lah. malas. Dah habis. Sekejap je. Zuri kecil je kan? Ingatkan besar sangat. Sebab dari luar nampak besar. Rupanya sikit je. Itulah. Okay, tak apalah. Janji ada. Kan? Betul tak? So sekarang ni kita dah habis. Kita pusing kat sini dalam masa sejam je actually. Sejam lebih sikit. So sekarang ni kita nak pergi cari makan. Oh, macam mana? So Ada lah. lah, kat sana ada lagi. Jom kita pergi tengok sana pula. Ada lagi sebenarnya. Mungkin kita orang terlepas. Kita tengok apa dia. So kat video sebelah sini ada lagi sebenarnya. So kita orang termiss lagi. Ada monyet. Tengok panjat ada. Mana dia? Panjat dia nak keluar. Oh, itulah. Ada tu. Apa pula? Ni macam bahagian-bahagian monyet macam tu lah. Nak duduk. Oh, tu real lah. Tempat tu. Siap ada bontot dia tunjuk. Dia tunjuk bontot dia kat orang. Rumah reptila tu. Sana bawah sana. Reptila tu. Reptilia ular. Bawah. Tak ada dah juga kan. Bawah ni. Kau ingat ke ular? Oh, ada kambing. Apa tadi? Comel ni yang kecil ni. Hello. Ambil kerdin. Comel. Buat video. Tadi simpan dah. Jom.
So bagi aku sebenarnya banyak je attraction dekat Zoo Sunburn. Johor ni. Sama Uncle pun sama Sunburn. Tak, tapi angkat tak merah. Ya, kat Zoo Johor ni banyak sebenarnya. Kita orang tadi tak Oh, pergi kat Sunburn semua tak. kawasan. Terus kita Sunburn. So kita pergi kat kawasan yang kat atas je. Rupanya bawah ni banyak lagi. So sempat lah kita orang pergi. Nasib baik nak bawa aku tunjuk. Ada banyak lagi lah kat situ. Tu yang kita orang pergi tu kan. Cakap kan? So, okay. Tadi kat bawah ni ada banyak lagi binatang. Haiwan. Ada ada apa tadi? Buaya. Buaya. Ada bangau, ada flamingo kan. Tangguan. Ada rusa, ada kambing semua tu. Merah tangguan semua ada kan? Emu. Kan? Flamingo. Flamingo kan. Okay. Nanti kita tengok atas ni apa ada pula sikit. Ada last ni. Ada reptilia. Warna dia boleh tukar warna ke kalau letak, kalau dia duduk dekat benda yang lain? Aku rasa lah dia ikut dia punya persekitaran. Ni apa ni? Macam dinosaur. Apa dragon? Jagut ular jagut. Kali ni memang betul-betul habis. So korang kena pergi semua segenap area ni. Celah-celah ni banyaklah area yang tutup kan untuk renovation. So sekarang kita keluar dan kita pergi cari makan. So ini location dia semua. Sekarang dah siap. Kita orang beli Ya, aiskrim. Aiskrim. ke suara dia. Okey. Jadi aiskrim dia Jom kita pergi makan. Kita pergi makan mana? Jom. Nanti tu siapa yang cakap? Naik bas lah. Aduh. Serius guys, panas gila. Panas gila. Cuba masuk video. Panas Nasib gila. baik. Nasib baik duduk dalam kereta di aircon. Okey, sekarang kita nak pergi cari makan. Kita nak makan apa ah? Tahu. Makan apa Kena western lah. Western Western kat mana nak makan? Nanti aku tengok dulu. Ambil yang kedai berekon. Okey, aku try cari Okey. Kita pusing dulu kita tengok kedai makan yang beraircon. Kita orang pergi kat dua tempat. Dua-dua tempat dah tutup. Macam mana? Dua-dua tempat tutup. So kita last ni kita makan kat Secret Recipe je. Buka pula. Buka apa kan? Kan? So Laura makan apa ni Wak? Mac and cheese. Kakak makan apa? Erika? Fish and chips. Aku punya makan ayam. Guys, korang kena try Tandoori Chicken Secret Recipe. So dia ada ayam tandoori dengan mint sauce. Lepas tu dia ada salad dia kat sini. Sedap juga lah sebenarnya. Sedap. Tapi aku rasa ayam dia sedikit masin, but dia boleh terima lah. Cuba try. Okay, kita dah sudah makan. Dah. Lepas tu masalahnya ada yang tak habis makan. Kata lapar. Lepas tu aku dapat free gift daripada Apa tu? Oh, What's that? dapat free gift daripada Secret Recipe fudge cake punya mix. So ni dia punya macam ni kan kena buat ni. So fudge punya brownies punya mix. So kat sini ada cara untuk untuk bake masak. lah, cara untuk masak. Belakang ni ada cara resipi dia. So dia bagi bahan-bahan dia lah. Ada dalam ni dah ada dah. Campur air je. Ada tu kat situ. Campurkan telur, minyak serum dan adunan brownie dan kelajar selama 3 minit, tabur walnut, air ginger dan loyang.
Lepas tu bakar. Uncle kenapa Uncle baca-baca dia? Sebab malas nak baca sebab banyak sangat. Okay, ni dia. So nanti kita try kalau kita balik. Nanti kita pergi jalan-jalan. Okay, sekarang ni kita nak, tak tahu kita nak pergi jalan mana. Aku tak ada idea. Bagilah idea. Kita pergi Bukit Layar-Layar. Kita pergi layang-layang lah. Jom. Tapi lama dekat situ. Okay. Tapi nanti aku nak kena solat semua. Uncle kodak lah. Siapa nak jaga? Aku memang kodak pun. Kodak. Bukan kodak. Apa? Jamak. Kodak tu kalau kita tertinggal waktu tu baru kita boleh kodak. Kalau uncle sebab musafir. Oh, Uncle sebab dari negeri lain. Musafir lebih daripada 85 km. 2 marhalah. 2 marhalah ya. Macam tu. So Uncle punya ni tersebut. jom. So, sekarang aku bawa anak buah aku dekat apa padang layang-layang ni kan. Jom turun. Padang layang-layang ni dia macam ada kawasan permainan. Kadang aku terfikir macam ni kehidupan orang yang dah kahwin dan ada anak. Betul tak? So macam kalau sehari boleh kot. Tapi kalau macam hari-hari tidak weekend macam penat je kan. Betul tak? Menarik ya tempat ni. Yang ni dia scam tau. Ha. Dia naik. Nampak tinggi dia. Uncle dah sampai. Penat kita. Penat. Yang ni radio zaman dulu punya kan? Oh, radio. Kan yang tu. Ni bagi apa kan Erika? Yang tempat untuk pusing-pusing tu. Ini daripada CD. CD. Weh, dia Gen Alpha memang tak tahu lah apa benda CD tu. Gen Z pun ada yang tak tahu. Uncle Gen apa? Diam. Gen Alpha. Uncle millennial. Menarik lah dia guna macam CD untuk jadikan macam fish scale. Nampak berkilat ni kan CD kan dia macam ada colour-colour kan. Macam colourful kan. Dari kena reflection cahaya kan. Menarik lah. Dia macam fish scale. Kalau kita tengok gambar kita kat depan ni. Boleh. Kat gambar macam mana? Oh kat atas tu? Sekejap. Aku buat video je. Macam dia kreatif. Ni Puncak Bayu tau. Oh, Puncak Bayu. Oh, tu nama dia. Puncak Bayu. Kakak sembunyi. Kita boleh sembunyi. Boleh nampak lah. Macam ni aku duduk. Kereta api dia kan? Kereta api dia kan? Macam ni lah kehidupan seorang bapa tunggal. Ni kalau warisan kereta keluar. Apa dia tulis tu? Taman Linear. Jom mari pergi bawah ni. Siapa sampai dulu jadi penjual kof. Cepat bawah. Awal-awal tadi. Jom nampak apa-apa. Layang-layang. Dekat mana? So the last time I was here is masa study kat UTM dulu. So dah lain dah, banyak dah upgrade kat sini kan. Dulu ada event kita buat kat Bukit Layang-Layang ni. Panas. Sama dengan adik tu. Dia sama. Baju sama. Adik-beradik terpisah ke? Tak. Besar gila. Dari kamera mesti nampak kecil kan? Tapi aslinya besar. Betul. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tak kipas. Jatuh. Birthday to Kak and Daddy. Happy birthday to you. Daddy kena tiap juga lah. Ada nama Daddy. Dia lambat.
Happy birthday. Thank you, Uncle. Kali kedua kakak sambut birthday. Ya ke? Cabut je lah batu kepada lisan. Betul lah. Tumpakan. Sedap. Masa apa dia pada kat lang tu? Itu dah tu. Alang macam tak terburuk lah. Macam tu lah. Macam kau jumpa gitu itu lah. Tak, sebab badan dia turun. Tak, mak cakap gamai juga yang Boleh je nak tukar batu besar. Tak lah. Oh takkan sekecil. Batu besar-besar sangat buat apa? Berat untuk mari dia ni. Kalau ikut marin dia tak nak. Dia tak nak, dia nak. Ni, satu ni kena buang. agak ni gitu. Yalah, biar dalam minggu. Tak, mak kata biar dia gendang. Rendang. Betul nak rendang mana ni? Ni dah mesin datang. Yang ni. Tak kalau kau ni ha, nampak tak? Tak ada orang tukar balik. Ha, cuti melompong. seminggu. Sebab dia orang fokuskan kat kubur yang bawah. Mak rasa Kubur baru. Ya, Udin Alung bagi air keladak ya. Ya Allah, air ni air hujan tau. Lagi air mutlak. Ada tatak dalam dia. Mana ada katak? Ada dalam dia tu, anak berudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al wa asil islam sah wa bima warutu fi ruhi abi muslim salih. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'krim wa nuzulahu wa wasir marqalahu wa taqabbal hasanatuhu wa kafi sayyi'atuhu bi rahmatika ya